Baik, para pengunjung yang masih di luar pengalaman membicarakan tentang dunia pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, para pengunjung di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di platform Republikan Merah, Anjuran Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia, MAPIM, yang mana pada kali ini kita ada dua panel yang menarik untuk kita bicarakan atau kita jemput untuk bicarakan tentang topik jualan pemasaran di Pesta Buku. Jadi alhamdulillah MAPIM telah menjemput yang pertama, yang saya rasa semua hadir di sini kenal, Encik Khairul Faizal Abdul Ghani adalah CEO kepada Book Cafe. Dan sebelah saya adalah Nazir Abdul Manaf yang juga Ketua Seksi Pemasaran di Penerbit. Alhamdulillah kedua-dua rakan kita pada pagi ini dapat menerima jemputan untuk kita adakan bicara ataupun perkongsian ilmu berkenaan tentang satu topik jualan dan pemasaran di Pesta Buku. Untuk mengetahui rakan-rakan yang ada di sini, kita MAPIM ingin mewawancara adalah merupakan lebih daripada 2 buah universiti yang memiliki penerbit masing-masing, dan kita menyertai semua Pesta Buku yang ada di Malaysia, dan ini merupakan sebahagian buku yang kita sertai dengan secara gabungan. Baik, dalam topik kita pada pagi ini ataupun bicara kita pada pagi ini adalah berkenaan tentang pemasaran. Yang mana kalau kita lihat ramai yang mungkin yang bertanya-tanya bagaimanakah satu pasukan pemasaran ini bergerak, bagaimana dia menilai sebuah pesta buku yang berkualiti dan apakah strategi yang digunakan. So jadi kali ini kita gabungkan dua rakan kita daripada industri swasta dan juga mewakili kerajaan di MAPIM untuk melihat lebih dalam apa sebenarnya yang dikatakan dalam pemasaran dan juga jualan di Pesta Buku. Mungkin untuk sesi ataupun apa namanya kita punya pertama untuk seri pertama ini, mungkin kita nak tanya seluruh mungkin apa sebenarnya persediaan ataupun apa yang dikatakan sebagai marketing jualan ni untuk persediaan kita bagi menghadapi sebuah pesta buku. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mengikut ChatGPT, branding, marketing dengan sales, 3 elemen yang sama ni. Secara ringkas, branding, apa yang orang fikir dan ingat pasal brand kita. Maksudnya, Cik Nazir ni, kalau saya belakang dia, saya mengumpat dia pasal apa? Itulah branding. Maksudnya, kalau dia dikenali sebagai orang yang baik, orang yang jujur, saya akan mengumpat benda yang baik lah pasal dia. Itu branding. Maksudnya, apa yang orang cakap di belakang kita. Kalau marketing pula, apa yang kita buat supaya orang ingat. Cik Nazir ni dah lah baik. Dia setiap kali birthday kita, dia bagi hadiah. Itu dia marketing. Dia bagi hadiah supaya orang ingat. Dan branding dia tadi, dia adalah manusia yang baik. Okay, jadi sales ni pula apa? Jujur dan ikhlas ke dia bagi hadiah dengan baik tadi? Mungkin rupanya dia nak jual buku. Tapi okey lah. Kita nak tolak pun segan. Lepas dia bagi hadiah birthday, dia pun kata, oh penerbit USIM ada buat promosi ni. Kena belilah. Jadi itulah sales untuk mendapatkan jualan. Jadi lengkap 3 komponen ni, barulah kita boleh bercakap tentang pemasaran dan jualan di Pesta Buku. Okay, jadi kalau Pesta Buku, lokasinya sudah tersedia. Jadi peranan kita dan penganjur untuk memastikan customer datang. Sebab bagi kami, pengalaman kami, buat sales di Pesta Buku sangat mudah. Sebab apa? Semua dah tersedia.
Maksudnya bila orang ramai, sales kita je tak naik, kita kena betulkan cara kita closing je. Sebab waktu tu bila orang dah datang, marketing ke branding dah tak perlu dah. Sebab semua dah ada dah. Cuma kena tarik dan pastikan dia membeli dengan kita. Itu kalau jualan di pesta buku. Kalau sebelum untuk pengalaman orang boleh lah. Tapi sekarang pesta buku ni dah berlangsung. Nak buat marketing apa lagi? Sebab marketing ni bermulanya sebelum. Dan semasa ni memanglah sebab kita ada baki 5-6 hari lagi. Okay, baki ni nak memastikan ada pembeli saat-saat akhir yang tak tahu. Jadi dia kena ada marketing sebelum, marketing semasa, dan ramai sebenarnya terlupa marketing selepas. Sebab selepas ni pun sebenarnya boleh buat marketing dan boleh buat sales satu lagi. Habis je pesta buku ni contoh, kami di Book Cafe tak akan berhenti. Tim sales kami dah ready dah nak buat pas SIBF online. Jadi kita tak nak momentum pesta buku terhenti selepas tamatnya pesta buku, rugi. Sebab sebenarnya bayangkan ada customer yang datang, dia tak pernah tahu pasal brand kita tapi dia membeli. Jadi macam mana kita nak suruh dia ingat lagi tentang brand kita. Jadi pastikan ada susulan promosi kepada tadi. Dan kena ingatlah promosi ni bukan semata-mata buang harga, bagi diskaun. Tak, kita nak promosi tadi bawah marketing. Untuk apa? Untuk orang ingat. Jadi itu serba sedikit lah. Nanti sesi kedua, ketiga kita masuk lebih ni lah. Sebab nak goreng lebih-lebih pun tak boleh. Depan ni semua ada yang macam kita kenal. Jadi kalau goreng lebih-lebih, dia tulis di Facebook. Alright, Cik Nazri. Mungkin tambah sikit apa? Okey, berkenaan dengan pesta buku dan strategi pemasaran, untuk mungkin ada pendekatan yang berbeza berkenaan daripada swasta dan juga penerbit universiti ni, dan customer kami, pelanggan kami pun berbeza juga. Dari segi niche buku, produk memang amat berbeza. So pendekatan ni dia ada macam di penerbit universiti sendiri. Macam topik hari ni memang orang cakap memang dekat dengan di hati saya lah. Sebab saya bergulung dengan pesta buku ni hampir dalam 16 tahun. Kira banyak perubahan pesta buku ni dan juga banyak juga strategi yang perlu diubah untuk bila pesta buku ni berubah. Dan bagi saya pesta buku ni untuk promosi ni adalah satu pusat perniagaan, ataupun saya lebih senang kita faham kedai buku bergerak. Maknanya kita bergerak ke dalam kita akan bergerak ke satu negeri tertaluk mana-mana pesta buku lah. Dan juga pesta mendi buku ni sebenarnya bukan hanya untuk jualan secara retail saja. Sebab macam kami ni di penerbit universiti ni, kami akan berurusan dengan pengedar, antara pelanggan kami, penulis dan juga pembaca-pembaca yang inginkan pengalaman untuk berada di pesta buku ni. Dan pendekatan kami juga adalah untuk mempromosikan kepada menjual ilmu. Dia buku ilmiah ni nak compare dengan buku daripada Book Cafe PTS, orang cakap bagai langit dengan bumi lah. Tetapi kami tetap dalam satu tujuan lah, untuk menjual ilmu. Dan macam pelanggan-pelanggan daripada ahli-ahli MAP ni ataupun penerbit universiti ni lebih kepada pelanggan yang inginkan, orang cakap, ketenangan di dalam satu pesta buku. That's why kalau kadang bila orang tengok Book Napim tak ada orang, tetapi bila pembeli tu membeli dari segi amount yang banyak lah. Dan juga pesta buku ni juga merupakan platform antara penulis dan juga pembaca. Dan kami juga fokus kepada pengedaran pengedaran buku lah. Dan kita juga macam pesta buku ni juga penting untuk, orang cakap, merancangkan lagi ekonomi dan juga membuat networking dan juga memperkenalkan produk barulah. Itulah saya. Terima kasih Cik Aziz. Okey, kita dalam sikit mungkin ada yang nak tahu tip ataupun rahsia-rahsia yang bagaimana mungkin Cik Airul kalau dapat kita cungkil sikit lah, kalau tak dapat banyak pun sikit lah. Macam mana di tim Cik Airul lah, PTS untuk
membuat penilaian bagi memasuki mana-mana pasar buku? Ada dia punya rahsia ke? Taktik dan strategi dia? Okay, nombor satu, kita tengok kepada penganjur dan penganjuran dia. Yang dah biasa, contoh PBKL, SIBF, ayat mudah dia tak payah fikirlah, masuk je lah. Level branding dia wajib. Kalau tak masuk ni dia macam, betul ke kau dalam dunia buku? Pelik Seolah-olahnya. Betul, kena bagi tahulah realiti. Orang kata kos nak masuk mahal. Betul. Tapi kena bandingkan dengan total exposure yang kita dapat dengan jumlah jualan dan prestige dia. Maksudnya ya dah macam tak lengkap lah. Ada satu brand tak masuk di pesta buku PBKL atau SIBF. Yang tu dah level wajib. Kalau level penganjuran peringkat negeri, sama juga. Penganjuran dia sangat berbeza kalau pihak swasta atau pihak agensi atau kerajaan yang uruskan. Jadi ini sangat penting sebab kita takut ada orang yang buat buku, dia berjaya kalau dia penuhkan jual booth semata-mata. Customer datang tak datang bukan masalah dia. Jadi kita kena tahu. Lepas tu kalau peringkat contohlah saya sebut antara penganjuran Kelah Buku. Sebab Kelah Buku tahun lepas kali pertama. Jadi kita nak aspek apa-apa pun tak boleh. Nasib baik kita percaya pada penganjur dia. Itu penting lah tadi ciri pertama tu. Percaya tu satu dan dia memaksa kita join. Suka rela. Pasal rela. Tapi itulah betul daripada segi tujuan asalkan capai matlamat. Sebab benda pertama kali kita kena ada rasa berani untuk cuba. Sebab kita takkan tahu. Dan seingat saya, siapa yang tak join rasa menyesal. Sebab rupanya, seawal kalau seingat saya, hilal tu, matahari tak terbit lagi, dia dah buat sales dah. Level macam tu. Jadi kita tengok juga siapa yang di sebalik penganjur. Sebab kita percaya pada credibility dia untuk handle event dan memastikan kemaslahatan kita sebagai penjual ni tercapai lah. Kemaslahatan kita ada sales, okey lah. Betul. Dan biasanya pemilihan ni yang tadi penganjur, effort marketing dia, dan sebenarnya faktor ni lah tetaplah kami akan pertimbangkan masa penganjuran. Sebab tak kisah kalau penganjuran dia power, tapi dia buat tarikh sebelum atau terlalu lewat daripada tarikh gaji akan menjejaskan jualan juga. Satu lagi kalau dia buat sewaktu yang tempoh perayaan. Okey, tapi tetaplah dia ada speciality yang tak boleh dijangka. Macam clap dia buat semasa raya Cina. Jadi semua orang dah macam semua orang balik beraya, balik kampung. Last kali siapa yang join? Ramai je yang datang. Jadi ada juga yang kena pertimbangkan faktor luar biasa yang kita takkan tahu. Tapi penganjuran dia insyaAllah dia akan tarik yang sebaik mungkin lah. Jadi kalau pemilihan ni biasanya nombor satu, kena join sendiri dulu semua. Dengan skala yang kecil baru kita tahu mana yang sesuai dengan kita. Sebab bayangkan kita join pesta buku universiti. Kita bawa buku yang tak kena. Jadi salah, kita salah bawa produk. Jadi saya tak ada, tapi kita nak cakap realiti dia. Bila pelajar sekolah penjual atau penerbit, dia memang ada buku untuk orang dewasa. Kalau dia kata, teruklah tak ada orang, kami pula takkan nak cakap, sale kami banyak. Tak, bukan macam tu. Tapi sebab kami menyediakan range produk sesuai dengan audiens. Jadi tadilah pemilihan
penganjur, lokasi, Masa tarikh masa tarikh dan kesesuaian audiens yang dibawa itulah. Cuma kami sebagai penjual, penerbit dan bookseller, kita kena respons pada audiens yang datang. Tempoh 10 hari ni sangat mencukupi untuk menilai audiens macam mana. Okey, bayangkan saya kongsikanlah tips dia. Kalau susunan rak kita tak berubah daripada hari pertama sampai hari 10 terakhir, ada masalah. Sebab kami akan respon mengikut laluan customer. Customer datang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita kena tengok sebab kita tak akan tahu bas parking sebelah mana, parking sebelah mana yang banyak. Jadi kami akan pastikan sebelah orang yang ramai, kami akan alihkan buku bestseller atau audiens yang sesuai. Okey, hari Sabtu Ahad ramai family dan dewasa. Hari Isnin Selasa ramai kanak-kanak. Komik dengan kanak-kanak punya kategori kami kedepankan. Jadi kita respon kepada audiens yang berbeza pada hari yang berbeza. Jadi kalau tengok hari Sabtu Ahad ni, apa yang kami susun dah berubah dah. Jadi itulah salah satu. Wah, banyak dia punya tip-tip dia mungkin. Cik Nazir, macam mana pandangan daripada penerbit MAPIM? Okey, daripada pandangan penerbit universiti, ada beberapa poin yang sama dengan kami dan okey, untuk penyertaan pemilihan pesta buku ni, betul lah cakap Encik Arul, kita memang PBKL dan SIBF adalah acara yang wajib. Maknanya PBKL itu adalah pembuka salah satu pesta buku terbesar Malaysia dan SIBF adalah penutup sebab dia hujung tahun. So daripada segi penerbit USIN ni, pihak kami memang akan menyertai pesta-pesta buku negeri. Dan juga, tapi tak semualah sebab kita sedia maklum penerbit universiti ni manpower tak apa cukup sangat. So bila penyertaan pesta buku negeri ni sebenarnya kita lebih kepada branding dan juga untuk menjual buku, sebab apa yang saya dapat daripada pengunjung, mereka mengatakan susah untuk mencari buku-buku universiti ni, dan bila mereka dapat je mereka akan terus borong. Dia akan borong banyak. Dan untuk pesta-pesta buku negeri, sebelum ni memang kami memilih juga kalau pesta buku negeri tu, contoh pesta buku buat di shopping mall, kami agak risau lah. Sebab yelah macam tak berapa fokus sangat. Ikutkan kalau betul-betul fokus kita akan buat di dalam dewan. Mungkin penganjur ada segi masalah dari segi sewaan tempat lah. Dan juga untuk di sekarang ni kebanyakan ada serta-serta pesta buku negeri akan buat di shopping mall. Tapi sebenarnya itu adalah satu perkara yang baik lah, sebab orang sambil pergi shopping mall dia akan pergi ke pesta buku. Dan juga bila di beberapa pesta buku yang saya pernah pergi, contohnya di Pesta Buku Faham, first time dibuat di dalam dewan. Kadang-kadang di ahli MAPIM ni, penerbit universiti ni, kadang menjadi satu benchmark untuk jualan di pesta buku. Kalau penerbit universiti boleh berjual banyak, ada boleh achieve target, apatah lagi buku-buku yang lain. Of course mereka akan dapat lagi banyak jualan daripada kami. Dan juga Pesta Buku Negeri juga merupakan salah satu platform, kalau nak cerita ini sebenarnya lebih kepada kalau dianjurkan oleh pihak library, sebenarnya kita lebih buat networking dengan library, dan juga sebenarnya kita tahu library akan membeli buku. Selalunya selepas pesta buku lah, selepas pesta buku, dan itu adalah target daripada kami lah untuk mendapatkan cakap order daripada pihak library. Dan juga pesta buku ni juga kami akan wawarkan juga bila contohnya kalau kita pergi ke Negeri Pahang ataupun ke Pesta Buku Kedah, kami akan wawarkan pelajar-pelajar IPT atau IPTS yang berdekatan dengan sekitar Kedah tu untuk hadir sekali ke Pesta Buku ni. Dan penilaian ni juga contohnya kami ikut zon. Kadang kita akan pergi, first kita akan ke zon utara, kita akan zon selatan, kita tak pergi semua negeri sebab kita manpower kita tak bercukup. Dan betul lah cakap Encik Airo tadi berkenaan dengan tip cakap di rak buku tu memang perlu diubah. Kalau tengok buku tu di atas tidak terbuka langsung, buku tu tidak diusik langsung, so tukarlah planning untuk tukar position buku yang lain di atas.
Memang itu yang kerap kali kita buat. Itu adalah pemantauan lah. Pemantauan everyday daripada staff-staff pemasaran ataupun jualan di Pesta Buku ni. Okey. Cantik menarik. Ada juga soalan banyak di Facebook ni. Kita akan simpan dulu soalan tu. Jadi kita pergi kepada Chairul ni, kita lebih detail sikit lah. Chairul, kita nak tahu jugalah daripada industri, daripada pihak swasta, bagaimana dia menyusun buku ni. Apa teknik, kaedah, macam tadi kita dapat sikit lah, kita kena bertukar kan, hari, masa sebagainya. Apakah ada umpamanya di rak yang atas tu jenis title macam mana kan, di bawah macam mana, apa sebenarnya tip yang ada di situ? Okey, nombor satu memang kami jadikan data sebagai rujukan umum. Okay, data, bila kita dah meniaga 1 tahun ataupun dah 10 tahun, data memang tak pernah menipu. Cuma emosi kita je macam buku ni boleh jual, tapi tengok data langsung tak terjual. Jadi percayalah pada data, jangan bawa buku tu ke pesta buku. Sebab macam kami, okeylah, kami ada 5,000 SKU yang aktif. Kalau kami bawa 5,000, takkan nak ambil satu hall kan, tak mampu. Jadi kami akan tengok data pesta buku Palembang, apa-apa yang langsung tak terjual memang kami takkan bawa. Sebab kita ada data. Jadi dia macam benda tu kita akan jual secara online sahaja. Jadi dia macam ni lah, apa yang laku di platform online biasanya akan terjual juga di pesta buku ataupun secara offline. Jadi ikut je data bestseller, kami akan bawa buku yang bestseller. Dan kami sebab kami curate buku dari penerbit lain juga. Jadi apa yang bestseller di tempat orang lain, kami akan pastikan ada di Book Cafe. Jadi itu dari segi pemilihan buku. Dari segi peletakan posisi kan. Betul. Sama, kita ada yang contoh eye level ataupun atas meja. Okey, saya bagi satu teka-teki lah. Letak buku atas rak atau atas island meja macam ni, mana lebih banyak terjual? Kita cuba tanya tuan yang handsome ni. Mesti dia tak dengar soalan saya, dia main phone. Cik saja. dia ambil nota. Okey. Boleh tak? Cik Nazir boleh teka tak? Rasa-rasa. Dia memang kita letak contoh macam ni, dekat depan. Betul. Raknya sebelah dalam. Meja dulu. Dan betul, kita dah buat bertahun-tahun. Buku yang diletakkan di atas meja lebih banyak terjual daripada apa yang diletakkan atas rak. Cuma yang ni saya tak tahulah, kalau semua dia letak rak, saya tak tahu. Tapi data kami mesti wajib ada meja untuk jualan. Yang tu yang benda paling kritikal. Untuk Book Cafe, kami akan kekalkan mesti ada buku yang diletakkan atas meja. Ada buku yang akan diletakkan di atas rak. Kalau kami dia panggil dia macam island lah. Island lah. Dia macam apa dia panggil istilah dia? Efek compounding effect ataupun macam lambak ni, dia macam menarik orang untuk datang dan nak tengok dan membeli. Dia nampak macam besar dan betul, menarik perhatian. Dan yalah, sebab kita kan kami ada data, contoh buku ni kami letakkan di meja A atau di meja mana. Dan sebenarnya saya kongsikan tip lah supaya mudah penyusunan dan nak tengok. Kami labelkan setiap rak tu ada nombor dia. Maksudnya bila kami sediakan buku dalam pallet, kami dah labelkan lah. Rak ni perlu susun, pallet ni perlu susun di rak yang mana. Jadi bila kita nak buat pemantauan stok, pemantauan jualan, pun mudah untuk kita tengok buku ni di rak ni dah habis ke belum. Jadi itu antara benda yang kami jagalah. Sebab apa, tahun depan apa yang berjaya kami akan repeat. Yang tak berjaya kami akan singkirkan. Jadi kena ada refer data. Dia tak boleh, contohlah tahun depan yang handle tu pula pergi haji, siapa dia nak refer? Jadi kita refer data. Jadi memang data lah. Kalau buku tu buku baru, macam mana pula kita nak decide boleh jual ataupun tak. Yang ni biasanya dia ada insting lah. Kalau dah lama dalam ni kita rasa boleh jual. Tapi sebenarnya pemilihan buku baru ni pun kita akan pilih dari
penerbit atau penulis yang dah ada track record yang baik. Kita nak kurangkan risiko. Okay, ada lagi pasal pemilihan buku lagi kan? Boleh ha? Apa lagi kalau pemilihan buku? Title tadi, adakah? Pemilihan title pula. Okey, nombor 1, kami percaya kepada jumlah tajuk perlu banyak. Bukannya kuantiti per tajuk yang kena banyak. Sebab kalau ada masa 2-3 hari ataupun 10 hari, kita sentiasa ada masa untuk tambah stok. Nombor 1, kena banyakkan tajuk dulu. Tajuk sebab percayalah, walaupun kita ada data gerak kerja promosi, kita tak akan tahu secara realitinya tajuk apa yang akan terjual paling banyak pada satu-satu pesta buku. Jadi bila kita ada tajuk, terjual je, tim kami akan standby untuk restock. Kalau lokasi jauh pun sama, sebab kita tak nak berisiko. Dia macam ni lah. Kalau all in, memang nak jual satu buku je sangat berisiko. Sebab satu buku ni, kalau orang tak beli dah terus tak ada jualan dah. Dan trafik, bila dia tengok satu buku je, dia tak perlu singgah booth kita untuk tengok. Dia tengok tajuk dah tak berminat, dia terus pergi. Tak ada sebab untuk dia singgah. Melainkan memang kita level yang letak buku ni dah ada die hard fan lah untuk akan berebut. Tapi biasanya dalam 100 penerbit, satu penerbit atau satu penulis je mampu buat macam tu. Betul. Jadi kami percaya kepada tajuk perlu banyak berbanding kuantiti. Jadi kuantiti hanya akan ditop up sekiranya ada jualan dan ikut keperluan. Alright, terima kasih Cik Airul. Banyak tip kita dengar tadi. Mungkin Cik Aziz nak sambung? Okey, saya sambung sikit ya. Ini pemilihan untuk buku penerbit New Zealand. Kadang kalau macam Cik Airul cakap, dia ada bestseller. Macam kami, bestseller kami kadang-kadang dia bestseller tertakluk kepada bidang. Contohnya bidang buku syariah dan undang-undang. Apa bestseller buku kita? Contoh bidang apa ni cakap bidang agama. Apa bestseller buku kita? Dan saya akan ambil lah buku-buku yang bila dari segi bidang lah. Kita tak akan bawa semua buku yang ada. Dan juga data tu penting. Memang kami bergerak bersama dengan MAPIM dan kami ada data. Contohnya data pesta buku tahun lepas, buku apa yang ni yang berlaku apa semua, dan kami akan bawa. Dan juga untuk pemilihan tajuk yang lain juga, kami akan bawa buku-buku yang kalau tengok kawasan demografi kat situ, contohnya di Kedah ada banyak IPTS berlandaskan nak cakap Universiti Islamik. So kami akan lebihkan buku-buku tu, dan juga buku-buku yang lain tu kami akan bawa tapi dari segi kuantiti sikit lah. Dan kita tengok data juga, data di Malaysia, pelajar-pelajar dalam bidang sains sosial yang paling ramai. Ini dari saya ambil daripada data KPT ni pada tahun 2022. Pelajar sains sosial yang paling di Malaysia ni, dan bila pelajar sains sosial paling ramai, of course lah pensyarah-pensyarah daripada sains sosial pun memang akan ramai jugalah. Dan buku-buku kami ni, alhamdulillah penerbit UC ni, kami berkenaan dengan agama. Cik Airul tahu buku-buku bidang agama memang akan mendapat tempat lah. Dan walaupun buku-buku kami ni walaupun nak cakap buku ilmiah, akademik punya tinggi, tapi sebenarnya buku kami ada juga buku-buku umum lah. Contoh kat depan ni hadis 40, makanan yang haram. Dan bila buku-buku ni sebenarnya dia akan attract juga pengunjung-pengunjung yang tak berapa minat buku ilmiah. Bila tak minat buku ilmiah, bila buku ni kami appear letak di atas sekali, dia akan menarik mereka untuk masuk ke dalam. Sebenarnya walau tak beli pun tak apa, tapi bila dia masuk, dia akan mendatangkan minat dan akan mendatangkan experience kepada pengunjung tu. Dan betul je Kak, berkenaan dengan apa ni semua, memang betul penting. Susunan tu memang penting. Dan juga untuk kami, untuk penerbit USIM ni, bila kami di pesta buku negeri, pesta-pesta buku apalah, kami akan bergerak bersama MAPIM. Sebab kalau nak bergerak seorang-seorang, booth akan nampak kecil. Tak nampak, tak nampak menarik apa ni. Dan bila kita bergerak ramai, besar, pengunjung akan menarik minat pengunjung untuk hadir ke ruang yang lebih besar. Dan juga susun atur tu pun juga penting. Dan untuk buku-buku baru, buku-buku pun kami akan highlightkan lah juga. Kita akan bawa
Dan buku-buku bidang, selalunya kalau buku-buku bidang sains teknologi tu kami tak bawa banyak sangat, tapi kena bawa juga. Kita tak tahu, macam kita tak tahu pembeli tu. Kadang-kadang tiba-tiba buku tu sedangkan kita bawa sikit, tiba-tiba pula kita tak dapat menilai sebenarnya pengguna tu apa sebenarnya. Tapi ikutkan data kita orang, kebanyakan buku-buku dari segi penerbit USIM lah ni dia, memang buku-buku agama kami mendapat tempat lah dari segi jualan dan juga promosi ni di pesta buku. Tak dinafikan lah tentang USIM punya produk tu memang mendapat tempat. Kita masih lagi membicarakan tentang pemasaran dan jualan ni. Soalannya banyak sangat. Saya rasa kena 1 jam lagi ni. Kalau ikut kena buat satu lagi platform lain lah. Okey, soalan kita pun tak habis lagi. So saya baca dulu ya soalan daripada pendengar kita di luar sana. Assalamualaikum para panel. Apakah kaedah promosi paling berkesan untuk buku ilmiah? Adakah dengan seminar, webinar, media sosial ataupun kerja sendiri? Tangan dua pihak. Silakan dulu. Cik Nazir. Okey, berkenaan dengan kaedah promosi. Untuk buku ilmiah. Untuk buku ilmiah, first ikut pengalaman kami yang kami ada menerbitkan buku Dr. Sanusi. Dr. Sanusi merupakan influencer jugalah. Dia pensyarah USIM. Dan bila buku tu diterbitkan, saya rasa tak pasti pesta buku KL tahun bila. Dan dia merupakan influencer. So bila buku diterbitkan, dipromosikan melalui beliau sendiri, melalui penulis sendiri, akan meningkatkan sale. Sebab first penulis ni pun kena pandai juga mempromosikan buku sebab nak wujudkan trust, kepercayaan. Produk orang akan beli bila ada kepercayaan kepada produk tu sendiri dan kepada penulis tu sendiri, memang kita akan meningkatkan sale lah. Dan juga kadang-kadang pelancaran buku juga merupakan salah satu faktor sebab dia orang cakap bila itu dilakukan dalam brand yang besar, dari segi engagement memang social media akan meningkat naik dan pembeli akan mencari buku tersebut. Dan promosi-promosi yang lain seperti diskaun kepada pembeli, diskaun happy hour itu adalah salah satu yang akan meningkatkan lagi segi jualan buku tu. Dan yang lain tu adalah promosi kita sendiri. Promosi kita sendiri, kalau contohnya di pesta buku KL tu, memang kita akan all out dari segi social media. Kita akan buat iklan berbayar, semualah. Sebenarnya iklan berbayar tu walaupun dia tak convert kepada sale, tetapi dia akan convert kepada brand. Dia akan convert kepada brand dan dia akan convert kepada kita punya hebahan buku tu sendiri ataupun penerbit tu sendiri. Itulah sedikit. Okay. Cik Ira mungkin nak tambah sikit? Okay, walaupun buku ilmiah ni bukan kepakaran kami, tapi sebenarnya dia macam cara menjual ni hampir sama. Kita kena bercakap dengan laras audiens yang kita nak. Contoh, kalau buku ilmiah, bila untuk dipasarkan kepada pensyarah ataupun profesor, dia akan lebih dekat kalau menggunakan istilah wacana, diskusi semua. Perkataan linguistik kita kena faham. Betul. Jadi, tapi buku yang sama juga boleh approach yang berbeza untuk mungkin pelajar yang berminat untuk masuk bidang berkenaan. Bukunya akan dijadikan rujukan, tetapi topik perbincangan mesti kena santai. Masalahnya ramai yang beranggapan apabila kita mengurangkan pekatnya bahasa ilmiah tadi tu, akan downgrade, akan menjatuhkan nilai ilmu. Tak ada. Ada pandangan macam tu ada pandangan macam tu. Dan sampai yang, yalah dia macam ni lah. Tadi kan kalau konsep Cik Nazir kata ada ketenangan. Dan tetaplah ada tempat yang perlukan bising untuk menjual. Jadi dia memang sangat bertentangan. Tapi matlamat dia tetap sama. Kita nak ilmu tu tersebar. Okay, macam contoh. Tempat book cafe, kami boleh isytihar sebagai tempat paling bising lah. Ya, betul-betul. Masuk-masuk bunyi loceng lah apa. Tapi percayalah, data kami dah buat bertahun-tahun, lagi bising, lagi banyak happy hour, jumlah jualan lagi naik. Tapi takkan ramai yang berani buat sebab kalau booth dia memerlukan suasana yang tenang, jangan tiru book cafe. Kena tiru siapa yang senyap, tapi pada masa yang sama, boleh menaikkan jualan. Mungkinlah sebenarnya dia pasang lagu
Mozart ke Beethoven ke tiba merangsang pembelian. Kita tak tahu sebab tak test. Tapi kami dah test, kami memerlukan suasana yang bising dan memang kena rasa dia FOMO. 5 minit lagi habis, 5 minit lagi banyak dia tambah buku. Sebab kita tengok POS sistem kita lagi menghampiri penamat tu, jumlah graf jualan naik mendadak. Jadi itulah maksudnya pendekatan berbeza lah untuk buku ilmiah ataupun buku yang general. Jadi kami boleh katakan letaklah sesuatu pada tempatnya. Bukan buku ilmiah ni langsung tak boleh dibawa ke tempat yang hinga-binga boleh. Tapi pendekatan jadi pendekatan ya. Okay, satu seperti book fair yang macam ni yang di Selangor, di KL. Berapa masa yang diperlukan dalam persediaan dari segi tim marketing ni? Ada sebulan, 2 bulan ataupun teknikal bagaimana? Dia kalau masa 3 tahun pun semuanya akan dibuat dalam masa bulan-bulan terakhir. Jadi percayalah tu konsep dia panggil apa? Parkinson law. Berilah banyak mana masa pun. Ini ujung-ujung semua last minute juga. Okay, cuma promosi dan marketing awal ni yang perlu mengambil masa yang lama. Sebab persiapan stok ni sebenarnya kalau pesta buku yang besar mungkinlah masa seminggu untuk cari susun dan menguruskan logistik. Tapi kalau sekadar satu booth dan pesta buku biasa, esok ada event, hari ni boleh siap. Sebab persiapan yang perlu ambil masa yang lama memang persiapan dari segi marketing tadi. Cuma ramai yang salah, ni pandangan kami lah. Kami sebenarnya dah tak tukar kami punya presentation selama 4 tahun. Sebab apa? Benda yang dah berjaya, jangan diubah-ubah. Apa yang dah proven, jangan diubah. Jadi kami dah tahu dah konsep susunan kami sama. Kami punya apa panggil warna pun sama, tak tukar. Dan kita dah tahu dah branding colour sama. Cara susunan ada meja, ada rak, tak tukar. Kita dah tahu dah saiz pesta buku ni ada 2 je biasanya. Sama ada 3x3 ataupun 2.5 darab 3. Jadi jangan buang masa pada nak fikirkan yang jenis aku nak letak hiasan apa kali ni. Nak letak bunga ke, nak letak daun ke, nak buat konsep hutan ke apa, jangan. Sebab customer dia macam yalah tengoklah pergi ke Speedmart. Takkanlah hari ni sabun dekat kiri kaunter, bulan depan datang sabun tu dia letak dekat belakang. Tak. Dia kekalkan sebab customer dah ada dia panggil apa kebiasaan dia untuk biasanya buku ni dekat sini. Sabun ni dekat sini. Jadi yang tu jangan diubah. Supaya kita betul-betul fokus pada nak tarik orang datang. Okay, kalau ditanyalah kenapa ambil masa yang lama, kita kena pakai formula ni tau. Dalam bahasa Inggeris dia panggil formula 6 until it stick. 6 kali buat sampai dia melekat. Okay, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil 6 kali, 6 sampai terbenam. Maksudnya promosi kena buat minimum berapa kali? Minimum 6 kali supaya orang tahu nama pesta buku, tarikhnya bila. Supaya 6 kali dia ulang-ulang tu 6 sampai terbenam, sampai orang ingat. Jadi takkanlah nak buat satu hari 6 kali post. Orang memang block lah page kita, annoying. Jadi dia memerlukan masa minimum 6 hari supaya setiap hari ada dia punya hebahan. Dan satu lagi, kita kena percaya pada apa-apa yang tak dapat diukur pasti akan tersungkur. Dengar? Ada rima sikit tak dapat diukur akan tersungkur sebab ramai yang akan buang masa pada fikir design yang macam mana convert, konsep apa yang convert. Tapi selagi tak boleh diukur, kita tak akan tahu keberkesanan dia. Okay, macam kami, ni siapa nak tiru boleh je. Yang paling berkesan memang kupon yang kita letak pada flyers. Sebab kami berkira
kami 2 flyers sebagai contoh. Yang datang tebus kupon dengan kami 200. Yang kita boleh kami punya 2,000 berapa? 2% lah. 10%. Payah kira 20. RM10,000. Jadi yang datang tu mesti bertambah jadi 1,000. Sebab kita boleh ukur dia punya tu. Jadi ramai yang buat print flyers, dia dikira habis edaran. Cuba petang ni buka tong sampah, tengok berapa banyak flyers kita ada dalam tong sampah. Baru kita tahu realiti dia. Sebab kita tak ukur. Kita ukur pada apa dia panggil KPI yang salah. Betul. Kita bagi staff pegang tebal ni. Kita tengok di tangan dia dah habis, berjaya dah kempen tak? Sebab dia berakhirnya dalam tong sampah. Okey, jadi kalau kita letak kupon supaya tunjuk je kupon dapat pembelian, dapat diskaun, itu lebih baik sebenarnya. Okay, menarik dia punya taktik. Okey, satu lagi daripada Cik Hafiz, ada soalan ni kepada Cik Nazrin tentang buku Sparamiah. Okey. Dan bagaimana jualan buku Sparamiah yang mungkin diterbitkan oleh MAPIM? Ada nampak ternaik ke turun ke? Okey, berkenaan dengan penerbitan separah ilmiah ni, kita lebih kepada buku umum lah. Buku umum yang ilmiah. Kalau USM tu dipanggil ilmiah popular. So buku tu memang mendapat tempat lah. Memang mendapat tempat dari segi jualan dan menjadi tarikan untuk hadir ke, kalau kami kalau bersama dengan MAPIM akan hadir ke rak penerbit USIM. Dan dari segi apa tadi jualan dari segi jualan retail itulah paling banyak menyumbang sebenarnya. Dan juga dia kadang-kadang macam depan ni pun ini untuk orang awam pun okey, tak semestinya bila buku ilmiah tu laras bahasa dia tinggi sangat tak. Dan bila ada buku-buku agama kami pun yang berdasarkan agama tentang asas-asas hadis, asas-asas syariah itu boleh beras pada ilmiah, tak terlalu mendalam sangat. Itu mencatatkan jualan dari segi retail. Sebab kami ni retail ni memang kadang-kadang ikut pesta buku negeri, ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi bila kita selitkan sekali buku-buku yang tak terlalu berat, dia akan meningkatkan lagi pengunjung hadir ke rak kami dan meningkatkan jualan untuk pesta buku ni. Dan tadi saya nak tambah sikit juga berkenaan dengan stok. Tambah sikit berkenaan stok dan apa ni. Trik dia kalau di pesta buku jangan kosongkan rak, itu je. Saya kalau di pesta buku KL bawa 20, balik pun 20 kotak. Sebenarnya kita akan ada top up, tetapi di rak buku tu jangan dikosongkan langsung sebab dia akan memberi image tak menarik lah dekat situ. Memang ada orang bangga, buku kami habis. Sebenarnya dari segi stok kita rugi. Kalau habis awal, hari kedua ketiga dah habis, so kita akan rugi space tu sendiri. Sebab kalau yang saya pernah bertanya berkenaan dengan MPH, rak di MPH, setiap rak di MPH yang display buku ada kiraan dia. Betul tak Irul? Dia ada kiraan ni. Dia kalau sebulan tak laku, dia akan turunkan lah. Memang buku tu takkan ni. Dan juga kalau di pesta buku, itulah trik dia, jangan kosongkan rak buku. Kalau boleh, letak je. Tak stok lah. Contohnya di pesta-pesta buku besar lah, selalunya PBKL, SIBF, kalau pesta buku kecil tu memang kita dah standby lah stok-stok yang ada tu. Okay, Cik Rul, satu soalan daripada Cik Hafiz ni tentang affiliate ni. Betul-betul menguntungkan ke ataupun apa? Affiliate ni menyumbang banyak tak kepada kafe? Untuk affiliate ni, siapa yang buat dia akan tahulah betapa untungnya affiliate. Tak perlu fikir pasal stok, tak perlu fikir buat buku. Belik-belik buku dapat commission. Sell buku dapat duit. Memang itulah realiti yang berlaku dalam dunia affiliate sekarang. Okey, saya kongsikan data. Biasanya nombor 1 yang buat commission affiliate, jumlah commission bersih dia dalam 30,000. Dan kalau saya dedahkan siapa dia, mesti kita tak percaya. Dia memang pakcik yang berumur 50 tahun. Bayangkan, malu kita lah malu kata ni. Gen Z, Gen Y ni. Malu kita ni. Buka Facebook, buka YouTube, sekadar scroll je.
Pakcik tadi buat video, buat affiliate dapat duit. Jadi sekarang kalau data dari TikTok sekalipun, jumlah jualan affiliate kadang-kadang melebihi jumlah yang per kedai ataupun seller buat. Okay. Trik dia satu lagi, kena belanjakan dalam 100 lebih untuk beli spy tools. Nama dia Kalau Data. Beli je ni terus kita tahu lah. Tak payah tipu lah. Kedai ni buat berapa sebulan di TikTok. Seller ni buat berapa. Affiliate ni boleh berapa jualan dia di TikTok. Jadi kita sentiasa bermain data supaya kita tak ada berteka-teki. Kita akan tanyalah, biasalah. Kalau kita jumpa Mapim macam mana prestasi jualan di Pesta Buku. Itu pun semua orang akan bagi alhamdulillah, okeylah jualan. Memang tak boleh bagi data. Tapi dalam TikTok tak ada masalah. Buka je Kalau Data ni, terus dia tahu berapa. Saya dedahkanlah dalam bulan ni saja, ketika ramai mengeluh jualan jatuh, pembeli tak ada. Ada beberapa kedai jual buku buat 1 juta sebulan secara konsisten. Bayangkan. Jadi daripada kita mengeluh ni, dia buat live, dia buka affiliate, dia buat promosi, dapat. Dan sebenarnya satu tajuk dah ada dia boleh jual 150,000 kopi dalam masa beberapa bulan. Bayangkan. Tapi bila kita tengok data baru kita tahu realiti dia. Jadi kita akan tengok, oh buku macam ni yang jadi permintaan yang tinggi. Jadi urkan kepada semua yang mana buat ada akaun TikTok tu, cubalah buat affiliate sekali. Dia tak semestinya buat buku. Cuba dulu dengan benda yang paling mudah dan paling kita suka bercakap tentang benda tu. Kalau kita suka bercakap tentang kosmetik, cuba. Apa yang kita beli tu, cuba letak link dari link affiliate. Dan bila dah dapat akses tu, insya-Allah kita dah pandang belakang dah. Okey, mana memang ada kesan yang sangat besar. Sangat besar. Okey. Sebab bukan industri buku sahaja. Industri kosmetik, suplemen, beauty and fashion, kebanyakannya memang bergantung pada tentera affiliate. Sangat besar jumlah dia. Okey, macam mana Mapim? Adakah ke arah itu sampai ni? Kami nak bercerita tentang TikTok Shop ni, macam penerbit USIM belum ada. Sebenarnya untuk register tu, kami tidak boleh register. Kami tidak register dari register berkenaan nama bina kerajaan tu memang tak boleh. Dan kita sebenarnya boleh, tapi kita kerjasama antara syarikat ataupun koperasi lah. Macam yang saya tahu, penerbit USM ada buat, tapi dia bekerjasama dengan holding dia sendiri untuk membuka akaun TikTok. Dan saya rasa untuk affiliate ataupun talk shop ini yang saya nampak buku ilmiah tak ke arah tu lagi. Bukan tak explore lagi. Cuma kita explore dari segi promosi lah. Promosi untuk kita buat TikTok, buat konten apa ni semua. Tetapi untuk TikTok shop yang saya tahu hanya penerbit USM, dan kita penerbit USM memang inginkan ke arah tu. Mungkin kita perlukan kerjasama dengan anak syarikat ataupun untuk register. Untuk pendaftaran tu terlalu ketat lah. Sebab bila kita minta untuk daftar menggunakan atau UST tidak dibenarkan. Mungkin dia strict sikit kot dengan kerajaan ni, dan mungkin dia faham kerajaan ni tidak menjalankan perniagaan atau apa-apa tu. Dan yang saya nampak untuk engagement, untuk promosi, TikTok ni memang memberi kesalahan. Sebab kita tahu platform yang paling menonton sekarang ni adalah TikTok. Memang TikTok. Social media pun seperti Facebook pun tak ada masalah. Cuma dia punya genre, dia punya pembaca tu memang straight to the point untuk kita punya buku ilmiah lah. Betul. Tapi untuk TikTok ni akan menarik pelajar-pelajar ataupun Gen Z yang memang fokus kepada TikTok. Dan saya rasa kalau untuk TikTok Shop akan datang, kalau boleh explore, macam penerbit universiti boleh explore, dia akan memudahkan lagi pelajar. Kita target pada pelajar, first kepada pelajar.
sebab pelajar paling banyak mendekat TikTok je Zack. Dan salah satu cara yang kita pergi samalah dengan Book Cafe. Okay, ni soalan di hujung masa kita lah. Dua-dua kita tanya. Right, tadi Encik Khairul ada beritahu kita bahawa antara yang paling penting bukan jumlah buku tu, tapi jodoh tu kena banyak, right? Dan sekarang ni kita lihat, Encik Nazim tadi kita masuk ke pesta buku negeri, pesta buku yang kecil-kecil lah, banyak sangat pesta buku. Hampir sepanjang masa, setiap bulan ada. Jadi hampir ada setiap ketika di pesta buku Pahang, ada yang bertanya, alah pusing-pusing tajuk sama. Sebab banyak sangat pesta buku ni. Impact pada masa depan industri buku ni di mana kita tak dapat mengejar title yang banyak setiap masa, dan pada masa kita banyak dengan pesta buku, adakah dia masih relevan? Dan kedua, tadi ada affiliate yang sale-nya lebih tinggi daripada pesta buku, dan ketiga dengan adanya cabaran daripada digital. Macam mana kita melihat industri pesta buku ni? Nombor satu dia soalan itik ayam mana dulu? Dia bahagian itik dengan ayam itik dengan telur. Semua department kena fokus kepada kerja hakiki masing-masing. Penerbit memang kena menerbitkan supaya yalah kita buat pesta buku sentiasa akan ada jumlah tajuk yang baru. Dia memang tak boleh nak kata pesta buku terlalu banyak jadi repeat bukunya sama. Jadi sebenarnya production tu yang tak aktif. Jadi kita tak boleh disebabkan tak ada buku baru, jangan banyakkan pesta buku. Tak juga. Sebab dia macam ni, yang bising tu sebenarnya beberapa orang je. Dah dia memang semua pesta bintang. Orang yang sama. Jadi kita taklah menyantuni dia. Tapi kita kena ingat yang datang tu first time jatuh cinta dengan buku di pesta buku pun sangat ramai. Yang jumpa jodoh di pesta buku pun ramai. Tapi maksudnya kita tengah hentikan penganjuran pesta disebabkan tak banyak penerbit, tak banyak tajuk, tak boleh. Dia kena bergerak serentak supaya demand seterusnya orang akan nampak pesta buku banyak, kita yang tak supply buku yang banyak. Barulah aktiviti penerbitan, penterjemahan akan bertambah. Dana pun sama, dia akan bertambah sebab pesta buku, setiap minggu ada pesta buku. Jadi barulah ada orang akan menyediakan dana untuk penerbitan, penterjemahan, dan kita ada data untuk justify kenapa perlu tambah dana. Cik Nazim. Okey. Berkenaan dengan produk buku tu, saya selalu mention kalau kita, walaupun kita penerbit universiti, penerbit kerajaan orang cakap ni, tapi saya selalu setkan dalam minda saya, we are businessman. Letakkan diri kita sebagai businessman. Kalau kita letak diri kita sebagai staf kerajaan, hanya susahlah untuk attitude tu sendiri. Dan pesta buku ni perlu berterusan. Marketing adalah benda yang berterusan. Dia non-stop. Okey, selalu kita nampak, contoh, boleh cakap ke McDonald. McDonald walaupun big name, dia akan buat marketing. Sentiasa buat marketing. Apatah lagi kita buku, saya nak cakap industri buku ni adalah industri yang kecil, tak juga. Sebab banyak perubahan yang berlaku. Dan bila melibatkan pesta buku, bila kita ke pesta buku ni, firstly kita akan kuatkan kita punya brand. Kita punya brand kena sentiasa berterusan sebab kadang-kadang bila kita cakap, bila kita sentiasa berada di pesta buku, penerbit universiti bila sentiasa berada di pesta, orang akan tahu penerbit universiti ada ni. So orang tahu kalau di pesta buku negeri, penerbit universiti mesti ada. Sebab mereka macam kami akan join setiap pesta. Walaupun kadang-kadang ada sale yang menurun tak. Kita panggil marketing ni long term lah. Long term. Dan kadang-kadang bila tahun ni kita contohnya pembeli tu kita tak tahu tahun yang depan. Sebab rezeki ni kita tak tahu. Tapi kita kena usaha lah. Kena usaha berterusan lah. Berkenaan dengan apa tadi? Digital. Okey. Bagi saya, buku fizikal takkan mati. Buku fizikal takkan mati. Dan digital akan jadi kuat. Digital memang akan kuat, tapi buku fizikal takkan mati. Dan kita perlu merge-kan lah. Kita akan combinekan berdua tu untuk dari segi promosi. Dan kita akan teruskanlah juga untuk dari segi jualan dan pemasaran di pesta buku ni perlu diteruskan. Sehingga, saya tak tahu sehingga bila. Dan juga perlu dari segi perlu berterusan lah, bersama-sama lah. Dan bila pesta buku tu meriah, orang akan nampak buku tu sebenarnya tak mati.
sentiasa ada orang. Betul je Kak Jero, kalau kita sentiasa menonjol ke depan, sentiasa ada, orang akan dia tadi voucher. Bila kerajaan nampak ramai orang membaca ni, kita perlu membantu dari segi ekonomi dan juga dari segi untuk rakyat membeli buku. And that's why tu voucher pun dah hampir 2 tahun. 2 tahun ada. So itu salah satu voucher tu merupakan rezeki lah kepada ni industri lah. Okay, alright. Kita ada sikit seminit satu masa lagi last kali soalan untuk panel kita tentang model penganjuran pesta buku. Mungkin ada pandangan last ya. Bagaimana model pesta buku yang mungkin relevan? Kita tahu ada beberapa cara lah. Kalau kita lihat dulu kita ada BB Library, kita ada dengan tema di harga murah, kita buat island, kita buat sebagainya, dan kita ada tema yang simple, ada diri punya tema. So macam mana model yang untuk kita sustain? Mungkin model sustain sebab kita tak tahu masa depan macam mana. Kan macam ni, setiap tahun kita dah ada kalender pesta buku yang tetap. Okey, inilah benda yang tarikh tak confirm, cuti sekolah bila, mengundinya. Tapi tetaplah supaya nombor satu, dia dah jadi tim tetap untuk aktiviti industri buku negara. Jadi semua orang dah tahu dah. Dan sebenarnya semua orang dah tahu dah bila kena prepare penerbitan buku baru, bila kena mula start promosi. Sebab benda ni kita nak satu model yang dia tetap, penganjuran dia tetap, cuma mungkin temanya berubah. Mungkin tahun ni kita nak lebihkan buku pasal buku terjemahan. Tahun depan mungkin lebih kepada buku kanak-kanak. Jadi sebab saya tak rasalah model ni akan berubah tiba-tiba tahun depan semua datang bawa iPad je. Saya rasa tak mustahil. Tak mungkin lagi lah. Tapi tak mustahil. Sebab sangat cereka dia datang bawa iPad je. Orang lain tak siap dikemas, dia dah balik lah. Sebab dia jual e-book. Tapi dia dah tambah lah buku-buku fizikal sekarang. Jadi dia mungkin kadang hybrid yang bagus juga. Sebab kadang-kadang terhad tau, kita boleh bawa buku untuk dijual. Betul. Tapi di website kita, di store kita masih banyak buku untuk dibeli. Jadi sebenarnya kadang kita kena adapt dengan cara same day delivery sebenarnya sangat membantu kalau kita boleh perkasakan apa yang tak ada kat sini, customer boleh pilih dan kita di warehouse atau pusat kita, customer sampai rumah, buku dia dah sampai dah. Kadang-kadang itu antara yang terbaik, yang model yang kita nak cuba buat. Sebab kalau tak rugilah, customer datang dari jauh, dia nak buku ni ada tak? Alamak, kami tak bawa lah buku tu, ada di warehouse. Percayalah, customer tu dah takkan beli lah. Betul. Jadi kita nak supaya dia bayar dekat kita punya sistem, kita yang akan post terus ke pesta buku ataupun ke alamat dia. Jadi ni benda yang belum kita implement lagi lah. Alright, terima kasih kepada dua pihak pada pagi ni. Pertama Encik Khairul dan juga Encik Nazir. Dan saya ucap terima kasih juga kepada para pengunjung yang sudi sehingga akhir ya. Tak sedar, tanpa tak sedar kita panjang isu-isu kita bincangkan, dan saya mewakili pihak MAPIM dan Pelbagai Merah dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan dorongan semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.